Assalamualaikum awak. Salam. Hai, tengah buat apa? Hai, tengah rehat-rehat sini. Ya ke? Lepas ni nak pergi raya-raya dengan cikgu-cikgu boleh? Oh, pergi je lah. Ya. Bajan! Weh, asal kau main masuk je? Kau kawan kau Tiba. Tu tunang aku ah. Ya ke? Iya, serius. Ada nak tanya sebab esok nak gerak kan? Dah kemar barang belum? Dah, tu tak nampak. Okey, ngau mah. Gerak sekali aja. Boleh je. Sekarang minyak pun mahal. Tu lah tu. Hai, inilah benda yang aku kena buat setiap hari. Dan aku rasa inilah sumber kekuatan aku. Aku kena tengok juga muka keluarga aku setiap hari. Muka mak dan juga adik-adik. Sumber kekuatan dan semangat aku. Entahlah. Hari ni aku rasa macam nak tengok muka mak dengan adik-adik lama sikit. Tak tahulah kenapa. Mak, dan semua, hari ni orang nak pergi ziarah cikgu orang. Dah lama sangat tak jumpa. Lepas SPM putus hubungan, sampailah ke saat hari ni. Excited sangat nak jumpa cikgu tu. Mak doakan orang doakan orang tu semua. Moga selamat pergi dan selamat pulang. Nanti balik je, kita jumpa nanti. Geng, sorry doh. Aku tak dapat join lah. Aku rasa tak sedap hati pula. Sorry Korang gerak lah. Okay, salam dekat cikgu tu. Okay, macam tu. Weh korang, aku macam tak sempat je nak join ni. Itulah guys, sorry guys. Editing ada sikit lagi nak siap. Nanti kirim salam je cikgu dan moga dipermudahkan esok Okay, selamat-selamat. Seandainya kau berada di sisiku, takkan sama kau bersama dengan mereka. Ni beg abang. Terima kasih. Umi, abang nak pergi mana? Abang nak pergi raya dengan kawan-kawan dia. Jaga Umi ada elok. Jangan nakal-nakal. Aduh, aku rasa aku seorang je ni yang lambat ni. Mestilah yang semua dah kumpul dah. Bang, terima kasih banyak minta maaf, saya sangat kelang kabut sekarang ni. Okey, Assalamualaikum bang. Salam, okey hati-hati jalan. Weh, sorry weh, aku je yang paling lambat. Bidalah aku dah excited ni, jom gerak. Bila semua dah berkumpul, apa lagi? Kami pun mulakanlah perjalanan ke rumah cikgu. Masing-masing duk fikir rumah cikgu dekat. Bila dah tengok Waze, 3 ke 4 jam juga perjalanan tu. Tapi oleh sebab kami dah lama tak jumpa, masing-masing pun excited lah duk cerita itu ini. Awal-awal je semangat. Dah pertengahan tu, masing-masing pun kepenatan. Semua tidur. Macam dia orang pula bawa van. Lagi-lagi si Amar. Kalau tak Amar, si Amin. Amha, terpaling penat. Alhamdulillah, hampir 4 jam perjalanan kami, akhirnya dah nak sampai dah kat rumah cikgu. Semua orang excited. Siap ni lagu balik kampung lagi. Tak sabar nak jumpa cikgu.
Sekejap. Betul ke jalan ni? Macam salah je. Apa yang salahnya? Tengok Waze ni. Lagi seminit je nak sampai rumah cikgu. Ya betul dulu Pak. Tatah rumah hantu tak? Mulut kau tu jaga sikit Dia ni kan daripada zaman sekolah tak pernah berubah mulut dia ni tau. Jangan macam tu. Minyak pun nak habis ni. Saja je gurau-gurau. Aku dah mula rasa tak sedap hati dah ni. Lain macam je jalannya sunyi, tak ada orang pun. Ni macam nak sampai je ni. Tapi betul lah gelap. Gelap je kawasan ni. Betul Tu ada kereta cikgu tu. You je kau ingat. Kata dah sampai. Mana cikgu ni? Kejap tu cikgu. Mana? Cubalah tengok betul. Tu cikgu. Tak ada. Itulah cikgu. Oh, tu cikgu. Sama cikgu. Alah. Walaupun kami tak sedar hati, demi nak jaga hati dan juga adab pada guru, kami sambut je cikgu kami dengan baik. Masuk Assalamualaikum. Besarnya rumah cikgu. Cantiknya rumah. Wah, besarnya TV. Jemput makan. Wow, banyaknya makanan itu. Sejak masuk je dalam rumah cikgu, kami semua dah pelik dah dengan tingkah laku cikgu. Tapi sebab dah lama tak jumpa kan, salah kami juga sebab dah lama tak berhubung. Bila sekali dapat jumpa cikgu ni, masing-masing diamkan je. Iyakan saja tingkah laku pelik cikgu tu. Alhamdulillah. Syukur Allah kenyang. Kursi-kursi masukkan balik rumah cikgu ni. Tengok TV, buka TV. Tak boleh masalah je. Nak tengok cerita apa ni? Sekejap ni. Kita on cerita seram. On tak on? Seram. Apa lah, takkan takut kot. Amin takut. Amin takut. Boleh. Buka. Cerita apa? Cerita seram. Cerita khurafat. Khurafat. Boleh tahan juga. Sabar. Mana tu? R tu R. Okey. Tu kurasan. Oh ni. Tak seram pun. Seram ni. 9 tahun punya. Pun kurus lagi. Kufarat. Khurafat. Jangan. Itu lawak kau ni. Masalah apa sebenarnya ni? Dia akan buat ambil suara. Aku dah cakap sikit dengan kau. Pasal Ana. Kenapa kau buat anak sini? Kesian dekat Ana juga. Tiap-tiap hari dia menangis. Ingat kau. Macam mana kau jaga amat tiap hari? Maksud kau kawan dengan orang lain? Zee mana? Mana Zee? Biarlah, tengok TV. Amar. Cakap ni. Serius ah. Juga ni.
Semang. Mana bosku ni? Ya Allah, lewat dah ni. Cepat. Gorgeous. Tengok sini semua gorgeous. Hai. Cikgu? Berani ke nak naik atas? Ini betul ke ni? Betul ke cikgu, Ma? Betul aku libat dia. Betul tak? Kau jangan main Mak. Tak. Sila kita kena balik, kita kena gerak. Tak sedap pula kalau pergi macam tu. Jom balik, jom. Betul ni. Mak. Tu cikgu. Betul ke cikgu tu? Mak. Betul ke cikgu? Jangan. Ya, nampak dia masuk bilik tu. Okey, kau gerak dulu. Jangan balik dah. Ikut je lah, tak payahlah bising-bising. Dah balik dah, Mak. Ya, kencang. Saya depan. Apa Min? Faizal. Apa tu Faizal? Apa? Jangan main-main. Apa? Jom kita tengok. Kita tiga tengok. Tak payah. Jangan. Sampai benda kat dia. Tak payahlah. Teman aku, jom. Macam Azizi lah tu. Mana? Cuba korang tengok semua. Tu lah tu Azizi. Dia nak pergi mana? Azizi! Panggil Ustaz. Azizi, kau nak pergi mana tu? Azizi! Run. Nizam. Kenapa kau perak sangat ni? Aku rasa kau ringan je. Gerak. Hello? Amar, Ya, Zizi. korang kat mana? Kat mana? Dalam van lah. Kau kat mana? Korang tinggalkan aku sorang-sorang ke? Astaghfirullahaladzim. Habis tu siapa yang dekat depan ni?
Awak tengok-tengokkan Sarah juga. Jaga diri baik-baik, jaga rumah. Nanti apa-apa call je abang Kita kat rumah kan. Papa pergi 3 hari 2 malam je. Nanti apa-apa call abang tau. Boleh? Okey. Kemarin engkau masih ada di Bye. Jaga diri Bye Sarah. bersama Papa nanti call abang tau. menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah. Yelah tu. Abang nak pergi dah ni. Jaga Umi yang elok. Jangan nakal-nakal. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Hujan, apa dong kau? asal kau terus masuk doh? Okey. Sekarang minyak pun mahal. Dua tu. Okey. Kenapa pergi? Main tangi. Diorang nak pergi tangi. Minyak nak habis dah ni. Saja je gurau-gurau. Tak boleh gurau. Boleh. Tu ada kereta cikgu tu. You je kau ingat. Cikgu pakai Avanza. Ustazah kan? Kau tahu ku merinduimu. Ustazah Hamzah. Apa Ustazah? Tak sikit peluh tu. Tak muka. Kau tu besar ke? Jangan kari-kari. Two hours later. Masuk ke? Tahu tak masuk. 1, 2, 3. Aku rasa cikgu kat atas ni. Ya ke? Betul ke? Ya, tengok Jom nak tengok lah. Kau dulu. Allahu Akbar! Tolong! Ha. Goyang. Okey, masuk ke dalam slow-slow. Masuk ke dalam slow-slow. Lagi slow sangat. Weh, cap. Besar. Cap. Azmarul. Cap. Ustaz, jom balik, jom. So tak bagi kita orang naik atas ke? Jadi Tak kan? sedar hati. Sabar tak apa. Masa tu tak bagi mic kat dia tu.
Sekejap, sorry. Kita tak kamera ke tak kan? Kita kena tengok depan kan? Tu cikgu. Betul ke? Macam mana dia dekat? Tu lah. Tu nampak tu. Nampak macam dia tapi bukan. Tapi Oi, tunggu aku oi. Air? Sini. Aduh. Hilang dah. Senyap. Kenapa Ustaz gelak? Kenapa Ustaz gelak? Boleh ni. Boleh ni. Boleh buka. Tak. Saja menggelabah sangat. Okey, baik. Okey, standby. Sekejap 3, 2, 1. Okey, gerak saja. Okey. Sainil pandang. Okey, sekejap Ustaz Khalil. Kamera pandang ke depan. Okey, Ustaz Khalil boleh bagi banyak kali. Bagi banyak kali. Oh, dekat sangat. Tak nampak.